يغشى والضحى والليل إذا يغشى والليل إذا والليل. Huruf ya ni kalau tuan-puan tak tahu, memang tuan-puan tak boleh nak teka. Mungkin tuan-puan akan cakap, oh huruf ya keluar ikut mulut, mungkin rongga mulut ke Ustazah, walaili mungkin lah kan. Tapi sebenarnya awak ketahuilah, huruf ya ni huruf yang keluar ikut tengah lidah. Komen, huruf ya huruf yang keluar ikut tengah lidah, bukan hujung lidah sayang. Tengah lidah, tengah lidah. Awak tengok ni, tengah lidah. Yes, good job yang komen. Tengah lidah ke mana? Tengah lidah naik ke tengah lidah sentuh ke langit atas. Tengah, dia bukan hujung. Ya Allah, semua barang mengajar saya dah bawa untuk persediaan esok tuan-tuan. Esok kalau tuan-tuan duduk area Putrajaya, boleh datang Putrajaya ataupun ada jalan-jalan rumah anak ke, singgah Masjid Besi Putrajaya. Pukul 4 pagi kita dah ada program khatam Quran. Program Qiyamul untuk khatam Quran esok. Saya ada sesi forensik tajwid. Hopefully nanti kita boleh jumpa lah esok tuan-tuan. Santai-santai je, jangan stress sangat. Datang walk in pun tak apa. Okay, apa tengah cakap tadi? Huruf ya. Oh, jadi saya nak tunjuk lidah sebenarnya, tak ada dah. So huruf ya ni huruf yang tengah lidah naik ke langit atas. Cara dia tuan-tuan kena matikan dia. Ai. Sebut-sebut. Ai. I. Ui. Ai. Gitu. Aduh. Okay. Ayya mamdudat. Ayyamam. Cari balik kat mana tadi huruf ya keluar. Dalam modul sifat tajwid latest ni tuan-tuan, dia bagi juga tempat keluar huruf ni tuan-tuan. Yang latest ni dia banyak dengan latihan. Yang penerangan dia lebih detail lah modul baru ni. Okay, mana ya? Ya pun huruf yang kategori huruf lidah. Cari ya, mana ya? Ni, ada 3 huruf ni, dia orang geng. Tengah lidah naik ke langit. Boleh tambah langit atas, ai, langit keras, boleh. Tuan-tuan tambahlah ayat-ayat yang boleh memberi lebih kefahaman kepada anda. Sebab tu bila belajar ni, teman tak, kalau tanya saya lah mana-mana modul ke, dia tak boleh bergantung hanya sekadar dalam modul tu je, buku tu je. Dia perlu kepada guru. Guru boleh explain more. Teman kena tambah nota lagi yang memberi penambahan kefahaman anda. Sebab orang kadang-kadang lain, kita cakap A dia faham Z, kita cakap A dia faham S, tengah-tengah je dia faham. Setuju tak tuan-tuan? Komen setuju, Masya Allah. Okay, huruf ya ni tuan-tuan kena rasa macam ai. Kalau tuan-tuan tengok lidah saya, memang tengah lidah tu tengah naik ke atas. Ai, ui, i, ya, i, yu. Kena rasa tengah lidah, bukan hujung lidah. Wallai, tu dia. Wallaili idza wallaili gitu. Dia tak boleh wallai. Tak tahu lidah nak pak mana kan. Dia tak boleh wallaili. Oh, tuan-tuan kalau jumpa lagi yang bersabdu, lagi best sebut dia. Sebab kita memang boleh rasa tengah lidah kita tu duduk kat langit atas, diam-diam. Nak kata melekat macam lekat, nak kata menghampir macam ia. Ai gitu, i gitu. Tuan-tuan rasa tak lidah tu? Kalau rasa, komen rasa. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay.